Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini kita akan adakan majlis pelancaran nilam. Kawan-kawan tahu tak apa itu nilam? Nilam itu ni. An overview about this interesting book entitled Putri Santubong, Land of the Hornbills. Putri Santubong, Land of the Hornbills. Assalamualaikum cikgu. Apakah harapan cikgu tentang pelaksanaan program nilam di sekolah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila bercakap berkaitan dengan program nilam, tentulah berkaitan dengan membaca, betul? Saya sangat berharap dan meletakkan harapan pada anak-anak STAKIR memperbanyakkan bacaan, bilangan bacaan, dan kalau boleh semua warga STAKIR dalam tahun 2025 ni habiskan 1 bintang, berjaya dapatkan 1 bintang, iaitu membaca sebanyak 144 buah buku sekurang-kurangnya. Dan untuk murid yang akan ke sekolah menengah, saya berharap sangat dapat menghabiskan sebanyak 720 buah buku dan berjaya mendapat 5 bintang dalam nilam. Itulah harapan besar untuk murid-murid STAKIR. Terima kasih cikgu. Apakah mesej cikgu kepada murid-murid untuk galakkan mereka lebih membaca? Cikgu berharap, terima kasih. Cikgu berharap moga dengan kempen ataupun majlis peluncuran hari ini sedikit sebanyak boleh membantu murid-murid ini timbul minat membaca. Sebab kena ingat beza kita dengan orang yang membaca itu banyak beza dia. Kita bagaimana kita ilmu pengetahuan banyak, macam mana kita nak bagi tahu kepada murid-murid bahawasanya bacalah. Itulah yang membezakan kita dengan orang yang tidak membaca. Okey? Dan bila membaca ni seolah-olah kita boleh mengembara seluruh dunia walaupun kita tidak bergerak. Dengan membaca, banyak kelebihan membaca. Jadi itulah yang cikgu cakap tadi di sewaktu majlis, sewaktu ucapan cikgu. Moga-moga sedikit sebanyak dia membantu murid untuk timbul minat membaca. Bahawa dengan buku saja kita boleh ubah hidup diri kita. Okey? Dan pengalaman. Terima kasih cikgu. Bangsa membaca, bangsa berjaya.